PAS Perak tu sendiri dalam menghadapi pilihan raya ni dia melakukan rombakan. Rombakan tu besar dan signifikan tu. Ya. PJ tu. Ya. Oh, yang berhormat Razman, orang nombor 1 PAS Perak telah diganti ke? Ada jawatan PJ dia tu, jawatan Suruhjaya. Dia kata dia direhatkan. Direhatkan. Direhatkan, tapi hakikatnya dia diganti lah. Apakah Datuk melihat ini sebagai usaha apabila PAS melihat Razman ni kes fitnah berlambak? Ya. Apakah melihat sebagai PJ ni sebagai liability kepada PAS Perak dalam menghadapi pilihan raya ni? Dah nak ada pilihan raya, rehat cepat-cepat, Datuk. Ya, memang Razman adalah liability kepada PAS. Sebenarnya Razman ada satu liability kepada PAS. Bukan saja Razman, malah PAS itu satu liability kepada yalah, kepimpinan PAS itu satu liability kepada PAS, kepada kesucian perjuangan yang mereka perjuangkan selama ini, yang mereka perjuangkan, mengatakan perjuangan Islam untuk semua, Islam untuk semua. Mereka berjuang untuk syariat dan sebagainya. Sedangkan kepimpinan mereka telah menjadi liability kepada Islam, liability kepada Islam, bukan lagi liability kepada PAS, liability kepada Islam itu sendiri. Sebab dia tidak mewajahkan sifat sebagai seorang pemimpin Islam, sebagai seorang pemimpin yang membawa misi dakwah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu kalau kita balik kepada PAS itu sendirilah, bagi saya bahawa mereka sendiri merasai bagaimana Razman itu sebagai liability, tapi mereka lupa bahawa mereka itu sendiri, PAS itu adalah liability kepada Islam itu sendiri. Jadi tapi akhirnya kerana kepentingan politik mereka cuba untuk twistkan bahawa liability sebenarnya Razman yang menjadi liability kepada PAS dan juga liability pada Islam. Jadi Razman telah dimangsakan, bagi saya Razman telah dimangsakan oleh kepimpinan PAS yang ada pada hari ini, yang tak mau mengaku bahawa sebenarnya Razman menjadi begitu kerana doktrin yang dibawa oleh kepimpinan utama PAS itu sendiri, Haji Hadi itu sendiri, yang membawa doktrin-doktrin yang bersifat resis dan bersifat Islam yang begitu sempit, yang akhirnya membawa kepada ketakutan, hilang hormat orang kepada agama kita. Jadi akhirnya mereka tak mau mengaku yang mereka sendiri menyerupakan punca kepada Razman jadi begitu. Jadi mereka cuba letakkan bahawa beban itu kepada Razman. Jadi Razman menjadi mangsa, sedangkan doktrin yang Razman bawa itulah doktrin daripada kepimpinan utama PAS. Dan Razman juga mempunyai orang-orang di Perak itu yang mendukung pemikiran seperti itu. Sebab itu mereka menganggap bahawa ada kumpulan yang mendukung Razman ni menganggap bahawa pengkritik kepada Razman dalam PAS itu sendiri sebagai orang yang membawa idea DAP, dituduh mempunyai kaitan dengan DAP. Jadi semua orang nak menjadikan DAP sebagai punching bag. Tetapi hakikatnya bagi saya bahawa doktrin itu disedari bahawa dia tidak akan dapat diterima oleh rakyat. Jadi hang ubahlah Razman, hang tukarlah Razman, pinggirlah Razman, rehatkan Razman. Tetapi saya percaya bahawa masyarakat Islam dan bukan Islam dalam Malaysia khususnya, pengundi-pengundi yang berada di air kuning ini tak akan terima PAS. Kerana doktrin yang Razman bawa itu adalah doktrin daripada kepimpinan utama PAS.